Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Fitri bin Azmi bersama rakan seperjuangan iaitu Muhammad Asif akan membentangkan ataupun mempersembahkan tugasan kedua kami bagi menilai pemerintahan dan sumbangan kerajaan Abbasiyah dengan idea utama iaitu transformasi sosial dan keadilan dalam pemerintahan Islam mempengaruhi atau pengaruh kerajaan Abbasiyah ini terhadap perubahan masyarakat Arab dan peradaban dunia. Jadi, ayo sama-sama kita saksikan. Baiklah, untuk pengenalan, dapat saya ringkaskan atau jelaskan di sini bahawa kerajaan Abbasiyah memainkan peranan penting ke arah transformasi sosial dan keadilan dalam pemerintahan Islam sehingga membawa kepada perubahan besar terhadap masyarakat Arab sekaligus mempengaruhi peradaban dunia. Jadi kami menggunakan sumber digital secara interaktif ini akan menyebabkan ataupun menjadikan persembahan ini lebih menarik dan kreatif. Dan ia juga bagi menilai mengenai sistem pemerintahan dan sumbangan Abbasiyah secara kritis, kreatif dan bermakna. Kami berpendapat bahawa pendekatan inovatif ini untuk menggalakkan pemikiran kritis dalam menganalisis kelebihan serta fungsi sumber digital selain membolehkan penglibatan seluruh khalayak melalui penyampaian yang menarik dan interaktif di mana kami akan kongsikan persembahan ini dalam aplikasi YouTube. Selain itu, elemen penubuhan akan diterapkan dengan menjelaskan aspek sejarah Islam yang kompleks secara mudah difahami dengan cara perluasan pembelajaran dicapai melalui visual digital yang interaktif. Dengan pendekatan ini, pemahaman yang mendalam terhadap pemerintahan Abbasiyah dan impaknya terhadap tamadun Islam akan dapat dihayati dengan lebih jelas dan berkesan. Latar belakang kerajaan Abbasiyah. Kerajaan Abbasiyah merupakan salah satu kerajaan Islam yang paling mempengaruhi dalam sejarah, mencapai zaman kegemilangannya selama lebih daripada 5 abad bermula pada tahun 750 Masihi selepas kejatuhan Bani Umayyah. Kerajaan ini membawa banyak perubahan besar dalam bidang politik, ekonomi dan sosial. Namun, seperti tamadun lain, ia akhirnya mengalami kemerosatan yang membawa kepada kejatuhannya pada tahun 1258 Masihi. Sejarah kegemilangan dan kejatuhan Abbasiyah memberi banyak iktibar kepada masyarakat, khususnya kepada masyarakat Arab, serta meninggalkan kesan yang berkekalan hingga ke hari ini. Kerajaan Abbasiyah diasaskan oleh Abu al-Abbas al-Saffah setelah berjaya menggulingkan pemerintahan Bani Umayyah. Kejatuhan Bani Umayyah berlaku akibat ketidakpuasan dalam kalangan rakyat, terutama golongan bukan Arab iaitu Mawali yang berasa didiskriminasi. Dengan sokongan kuat daripada golongan Syiah, Mawali dan penduduk Parsi, kerajaan Abbasiyah berjaya mengambil alih pemerintahan dunia Islam dan menjadikan Baghdad sebagai pusat ibu kotanya. Dengan pemerintahan yang lebih terbuka dan mementingkan keilmuan, Abbasiyah menjadi pusat peradaban Islamnya. Beralih pula kepada kegemilangan yang pertama iaitu dari aspek keagamaan. Jadi kalau dari segi keagamaan ini, ia mempunyai perlindungan dan sokongan daripada khalifah itu sendiri, di mana perlindungan dan sokongan ini diberikan kepada ulama. Sebagai contoh, Khalifah seperti Harun al-Rashid dan Al-Makmum memberikan perlindungan kepada ulama dan ilmuwan Islam yang ada pada ketika itu. Mereka mengundang atau menjemput tokoh seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad al-Hanbal untuk berbincang mengenai ilmu agama dan falsafah bagi mencipta suasana yang kondusif untuk perkembangan keilmuan Islam. Jadi yang kedua yang dapat saya kongsikan di sini adalah penggubalan dan pengukuhan hukum syariah, iaitu untuk memastikan keadilan Islam itu ditegakkan. Khalifah Abbasiyah menubuhkan jabatan khas perundangan Islam dan melantik qadi seperti Imam Abu Yusuf sebagai qadi Al-Qudat. Sistem kehakiman yang berasaskan hukum Islam ini dapat diperkukuhkan dan menjadikannya sebagai undang-undang yang lebih teratur dan sistematik. Yang seterusnya, pembinaan masjid sebagai pusat keilmuan, mana masjid bukan sekadar tempat ibadah tetapi juga menjadi pusat kita lihat yang pertama adalah dasar meritokrasi dalam pelantikan pegawai, iaitu tidak seperti kerajaan sebelumnya. Abbasiyah ini memilih pegawai berdasarkan kebolehan, bukan keturunan. Kerana apa? Kita tahu jika memilih berdasarkan keturunan, kita tidak dapat melihat kelayakan ataupun kebolehan seseorang itu. Jadinya Khalifah Harun al-Rashid ini
Sebagai contohnya, memberi kepercayaan kepada Yahya bin Khalid untuk menguruskan pentadbiran kerana kepakarannya dalam politik dan ekonomi. Dan seterusnya, hubungan diplomatik yang cemerlang. Dapat kita lihat di sini bahawa kerajaan Abbasiyah menjalinkan hubungan dengan kerajaan luar. Contoh yang dapat saya ambil adalah Khalifah Harun al-Rashid menghantar hadiah yang berharga kepada Charlemagne Magne, iaitu pemimpin Empayar Frank, sebagai tanda persahabatan dan strategi politik. Seterusnya, pemindahan pusat pemerintahan ke Baghdad menjadi salah satu strategi yang membuahkan hasil, menjadikan kerajaan Abbasiyah ini unggul pada ketika waktu tersebut. Baghdad dipilih sebagai ibu kota baru kerana lokasinya yang strategik. Bandar ini menjadi pusat pentadbiran, perdagangan dan hubungan antarabangsa. Jadinya, ia sebagai pertahanan yang orang kata kukuhlah kepada kerajaan Abbasiyah. Pertama, dapat kita lihat bahawa pusat perdagangan antarabangsa yang menjadi tarikan pedagang dari China, India, Parsi dan Eropah bertemu di sini, iaitu di Baghdad. Barangan seperti sutera, rempah, emas dan permadani diperdagangkan dan ia menjadi pusat kewangan yang hebat pada zaman itu, di mana kerajaan pada ketika itu menggunakan sistem cek yang diperkenalkan, membolehkan pedagang mengeluarkan cek di Baghdad dan menunaikannya di tempat-tempat lain. Jadi mengurangkan risikolah daripada membawa wang tunai. Yang kedua adalah sektor ekonomi yang pesat, iaitu 3 sektor ekonomi Abbasiyah yang membawa kepada kemajuan ekonominya adalah yang pertama adalah pertanian, perindustrian dan perdagangan yang berkembang pesat. Jika kita melihat lebih lanjut dari segi sektor pertanian ini, sistem pengairan yang cekap meningkatkan hasil pertanian seperti gandum, kapas dan kurma. Dan jika kita lihat dari segi perindustrian, industri seperti tekstil, kaca dan pembuatan kertas pada ketika itu berkembang pesat oleh rakyatnya. Dan jika kita beralih kepada perdagangan pula, pedagang Islam menguasai perdagangan antarabangsa di Lautan Hindi dan Mediterranean, menjadikan empayar kerajaan Bani Abbasiyah ini sangat kaya dan masyhur pada ketika itu. Baiklah, kita akan teruskan lagi dengan kegemilangan yang terakhir, iaitu aspek pendidikan. Kita tahu bahawa pendidikan ini amat penting pada sesebuah bangsa bagi mencerminkan tamadunan yang cemerlang bagi sebuah bangsa tersebut, kerana bangsa yang berilmu itu menjamin kepada kemajuan sebuah tamadun. Jadi yang pertamanya adalah penterjemahan bahasa asing. Abbasiyah bukan sahaja empayar yang kuat, tetapi juga empayar ilmu. Jika kita lihat dengan Baitul Hikmah sebagai pusat penterjemahan utama, karya hebat seperti karya hebat Yunani dan Parsi dapat diterjemah ke dalam bahasa Arab. Jadinya dengan penterjemahan ini dapat meluaskan lagi proses ataupun ke arah menimba ilmu bagi rakyat kerajaan Abbasiyah itu sendiri. Tokoh seperti Hunain Ibn Ishaq dan Al-Kindi memainkan peranan besar dalam revolusi intelektual ini. Yang seterusnya adalah kemunculan ilmuwan-ilmuwan Islam pada zaman kerajaan Abbasiyah ini. Kerajaan ini tidak hanya menterjemah, mereka juga mencipta. Sebagai contoh, Ibn Sina, kita dapat tahu tokoh dalam perubatan, dan Al-Khwarizmi dalam ilmu matematik dan Ibnu Al-Haytham dalam optik. Kehebatan mereka ini bukan sahaja mengisi buku sejarah kita pada ketika ini, tapi menjadi asas kepada sains moden. Yang seterusnya kita dapat lihat dari segi pendidikan dan beasiswa. Pendidikan diberi keutamaan pada ketika itu. Madrasah dan universiti Islam berkembang pesat, di mana beasiswa disediakan kepada pelajar-pelajar dan ulama. Dan perpustakaan besar kita telusuri kegemilangan kerajaan Abbasiyah itu telah memberi pengajaran ataupun pengalaman kepada kita bahawa kehebatan sebuah tamadun itu bergantung kepada aspek-aspek yang telah saya jelaskan tadi. Namun, hakikatnya seperti tamadun-tamadun yang lain juga, kerajaan Abbasiyah juga mengalami kemerosotan sehingga membawa kepada kejatuhannya. Jadi, faktor yang pertama adalah dapat saya jelaskan di sini, campur tangan bangsa asing dalam politik kerajaan Abbasiyah ini. Jadi, seiring dengan perkembangan kerajaan Abbasiyah, bangsa asing pada ketika itu mula memainkan peranan dalam urusan pentadbiran, ketenteraan dan politik. Jadi campur tangan ini akhirnya membawa kepada kejatuhan kuasa khalifah dan melemahkan kerajaan Abbasiyah secara keseluruhannya. Jadi yang pertama dapat saya jelaskan bahawa pengaruh bangsa Parsi dalam pentadbiran pada awal pemerintahan Abbasiyah. Jadi pada ketika itu, orang Parsi ini memainkan peranan penting kerana mereka membantu Abbasiyah menumbangkan Umayyad.
tokoh-tokoh seperti Abu Muslim Al-Khurasani berperanan besar dalam menaikkan Abbasiyah, tapi akhirnya dibunuh oleh Khalifah Al-Mansur kerana berimbang akan pengaruhnya yang semakin kuat. Golongan wazir Parsi seperti keluarga Barmakid juga menguasai pentadbiran kerajaan. Namun, apabila pengaruh mereka terlalu kuat, Khalifah Harun al-Rashid bertindak menghapuskan mereka. Dan seterusnya, dominasi bangsa Turki dalam ketenteraan pada abad ke-9. Jadi pada ketika itu, Khalifah Al-Mutasim merekrut tentera daripada bangsa Turki ini kerana mereka terkenal dengan kehebatan dalam peperangan. Tentera Turki semakin berkuasa sehingga mampu menentukan dasar pemerintahan dan menggugat kuasa Khalifah. Sebagai contoh, Khalifah Al-Mutawakkil dibunuh oleh pengawal peribadi Turki sendiri. Ini menandakan bahawa kelemahan Khalifah dalam mengawal tentera upahan mereka. Dan akhir sekali, dapat kita lihat kebergantungan kepada bangsa Mongol ketika kerajaan Abbasiyah semakin lemah. Mereka gagal menghalang ancaman daripada bangsa Mongol yang semakin kuat. Antara faktor lain juga yang membawa kepada kejatuhan kerajaan Bani Abbasiyah ini adalah perebutan kuasa dalam kalangan Khalifah itu sendiri. Yang pertamanya, kelemahan sistem pewarisan tahta. Tidak seperti Bani Umayyah yang mengamalkan sistem monarki secara turun-temurun. Sistem pewarisan tahta Abbasiyah lebih terbuka, tapi sering membawa kepada pertikaian antara ahli keluarga diraja. Contohnya, selepas kematian Khalifah Harun al-Rashid, berlaku perang saudara antara anak-anaknya iaitu Al-Amin dan Al-Ma'mun. Al-Ma'mun akhirnya membunuh abangnya dan naik tahta. Tetapi konflik ini melemahkan kerajaan kerana sumber negara digunakan untuk perang saudara, bukan untuk pembangunan. Yang seterusnya, pengaruh wazir dan gabenor dalam menentukan khalifah golongan wazir dan gabenor wilayah sering memihak kepada calon tertentu untuk mendapatkan kelebihan politik dan ekonomi. Contohnya, Khalifah Al-Mutawakkil tidak disukai oleh pegawai istana dan tenteranya. Lalu beliau dibunuh atas konspirasi politik. Khalifah-khalifah seterusnya menjadi boneka kepada pegawai istana dan sering ditukar ganti mengikut kepentingan politik golongan berkuasa. Seterusnya, pengaruh tentera upahan dalam melantik dan menjatuhkan khalifah, khususnya dari kalangan Turki. Mereka ini semakin berkuasa dalam menentukan siapa yang boleh menjadi khalifah. Contoh jelas dapat kita lihat adalah Khalifah Ar-Radi. Beliau kehilangan kuasa kepada seorang panglima tentera Turki bernama Ibn Ra'ib yang menjadi Amir Al-Umara, iaitu ketua panglima. Sejak itu, Khalifah-Khalifah Abbasiyah hanya menjadi simbol tanpa kuasa sebenar kerana dikawal oleh tentera upahan. Perebutan kuasa ini menyebabkan kestabilan kerajaan tergugat dan melemahkan kawalan pusat terhadap wilayah-wilayah lain di sekitarnya. Seterusnya, apabila kerajaan pusat Abbasiyah ini semakin lemah kerana khalifah-khalifahnya dikawal oleh tentera tadi, gabenor-gabenor wilayah ini mula memberontak dan menubuhkan kerajaan-kerajaan kecil yang berautonomi. Keadaan ini menyebabkan perpecahan dalam dunia Islam dan melemahkan kerajaan Abbasiyah itu sendiri. Dapat saya bahagikan iaitu yang pertama, kemunculan kerajaan Andalusia di Spanyol selepas kejatuhan Bani Umayyah. Seorang putera Umayyah bernama Abdul Rahman menubuhkan kerajaan Umayyah di Andalusia pada tahun 756 Masih. Kerajaan ini tidak tunduk kepada Abbasiyah di Baghdad dan menjadi pusat pemerintahan Islam yang bebas. Dengan kewujudan kerajaan ini, Abbasiyah kehilangan kawalan ke atas Spanyol, sekaligus mengurangkan kekuatan mereka di Eropah. Seterusnya, kewujudan kerajaan Fatimiyah di Mesir pada abad ke-10. Golongan Syiah Islamiyah menubuhkan kerajaan Fatimiyah ini di Mesir untuk menentang Abbasiyah. Mereka mendirikan pusat pemerintahan di Kahirah dan menyaingi Abbasiyah dalam aspek ketenteraan, ekonomi dan keagamaan. Kewujudan kerajaan ini mengurangkan kuasa Abbasiyah di wilayah Afrika Utara dan menimbulkan konflik antara mazhab Sunni dan Syiah dalam dunia Islam. Dan akhir sekali, penubuhan kerajaan Buwayhid dan Seljuk pada abad ke-10. Keluarga Buwayhid, iaitu berasal dari Parsi ini, menguasai Baghdad dan mengurangkan kuasa Khalifah Abbasiyah menjadi sekadar pemimpin agama tanpa kuasa politik. Pada abad ke-11, kerajaan Seljuk pula muncul dan mengambil alih Baghdad pada tahun 1055 Masihi. Dengan pemimpin mereka menjadi sultan yang menguasai keseluruhan urusan pemerintahan. Walaupun Seljuk bermazhab Sunni dan masih mengiktiraf Khalifah Abbasiyah, mereka memegang kuasa sebenar, menjadikan khalifah sekadar boneka dalam pemerintahan pada ketika itu. Yang pertama, dari segi jajahan takluk. Jadi wilayah kekuasaan kerajaan Bani Abbasiyah ini meliputi Asia Barat sehingga Iraq, Parsi dan semenanjung tanah Arab. Jika kita lihat di Afrika Utara pula, sebagai contoh di Mesir, Libya, Tunisia, Algeria. Jika di Asia Tengah, wilayah sekitar Samarkand dan Bukhara.
dan Eropah juga sebahagian Sepanyol melalui pengaruh secara tidak langsung. Buktinya dapat kita lihat kota Baghdad yang diasaskan oleh Khalifah Al-Mansur pada tahun 762 Masihi menjadi pusat pemerintahan dan keilmuan dunia Islam, sekaligus melambangkan kemakmuran dan pengaruh luas Abbasiyah. Seterusnya, kejatuhan wilayah secara berperingkat iaitu bermula di Sepanyol iaitu Andalusia yang berpecah dan diperintah oleh dinasti Umayyah di Cordoba. Jika di Afrika Utara pula muncul kerajaan Fatimiyah yang menyaingi Abbasiyah. Seperti yang telah saya jelaskan sebentar tadi, dalam faktor perpecahan kerajaan yang membentuk kerajaan-kerajaan kecil. Jika di wilayah Parsi dan Asia Tengah pula dikuasai oleh kerajaan-kerajaan kecil seperti dinasti Buyid dan Seljuk. Dari segi kerjasama pula, iaitu kerajaan Abbasiyah ini menjalinkan hubungan dengan China, iaitu semasa dinasti Tang dan Song. Kerajaan Abbasiyah mempunyai hubungan dagangan yang erat dengan China melalui laluan sutera, iaitu kedudukan strategik Baghdad yang menjadi laluan utama perdagangan antarabangsa. Barangan seperti sutera, porselin dan rempah diperdagangkan antara Baghdad dan bandar-bandar Cina seperti Chang'an dan Guangzhou. Buktinya, peristiwa pertempuran Talas pada 751 Masihi antara Abbasiyah dan dinasti Tang di Asia Tengah mengakibatkan penawanan pakar kertas Cina yang membawa kepada perkembangan industri kertas di dunia Islam. Selain itu juga, kerjasama kerajaan Bani Abbasiyah ini bukan setakat dengan China, tapi hubungan yang erat dengan Empayar Rom Byzantine. Walaupun Abbasiyah dan Byzantine sering berperang, terdapat juga rundingan damai dan pertukaran tawanan perang. Buktinya, Khalifah Harun al-Rashid pernah menghantar hadiah berupa jam automatik kepada Maharaja Charlemagne di Eropah sebagai tanda hubungan diplomatik. Selain itu, hubungan dengan kerajaan India juga terjalin baik. Abbasiyah berdagang dengan kerajaan-kerajaan India, terutama dalam perdagangan rempah ratus, tekstil dan logam berharga. Pedagang Islam dari wilayah Abbasiyah juga menyebarkan Islam ke India dan termasuklah Nusantara di tanah Melayu. Baiklah, sesebuah tamadun yang terkenal itu diiktiraf ataupun menjalinkan kerjasama yang erat dengan beberapa kerajaan besar yang lain. Jadinya kerajaan Bani Abbasiyah ini telah diiktiraf oleh kerajaan yang lain kerana pengaruhnya dalam perdagangan antarabangsa. Abbasiyah mengawal laluan perdagangan utama antara timur dan barat menjadikannya pusat ekonomi global. Bandar pelabuhan Basrah dan Sirah menjadi pusat dagangan antara Islam, China dan India. Contohnya, pedagang Arab dari Empayar Abbasiyah membawa Islam ke Asia Tengah melalui perdagangan di Melaka dan Jawa. Selain itu, pengaruh ke atas dunia barat. Ilmu dari tamadun Abbasiyah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menjadi asas kepada zaman Renaissance di Eropah. Universiti di Spanyol Islam, Cordoba, menjadi pusat pembelajaran bagi pelajar Eropah yang kemudiannya membawa ilmu ini ke negara mereka. Buktinya, karya Al-Qanun fi Al-Tim oleh Ibn Sina digunakan sebagai rujukan utama dalam bidang perubatan di universiti Eropah selama berabad-abad tahun lamanya. Baiklah, seterusnya iktibar dan pengajaran daripada sejarah Abbasiyah. Seperti yang kita ketahui, sejarah kegemilangan dan kejatuhan Abbasiyah memberikan banyak pengajaran kepada masyarakat Arab dan dunia secara keseluruhan. Antara iktibar yang dapat kita ambil adalah kepentingan ilmu dan pendidikan. Kegemilangan Abbasiyah berpunca daripada budaya ilmu yang tinggi dalam kalangan rakyatnya, manakala kejatuhan ini berkaitan dengan kehilangan fokus terhadap pendidikan dan inovasi. Yang kedua, kepimpinan yang bijaksana dan berwawasan. Khalifah yang adil dan cekap membawa kemakmuran, manakala pemimpin yang lemah menyebabkan perpecahan dan kelemahan dalam kerajaan. Oleh itu, penting untuk memastikan memilih pemimpin yang berwibawa dan bertanggungjawab. Yang ketiga, perpaduan politik amat diperlukan. Perpecahan dan perebutan kuasa dalam kerajaan Abbasiyah membuka peluang kepada musuh untuk mengambil kesempatan. Oleh hanya demikian, perpaduan dalam kalangan umat Islam perlu dipertahankan bagi memastikan kestabilan sesebuah kerajaan. Yang keempat, kemerosatan ekonomi memainkan peranan yang penting. Hal ini kerana kejatuhan kerajaan Abbasiyah disebabkan oleh kemerosatan ekonomi yang berpunca daripada pembaziran dan sistem kewangan yang lemah. Ini menunjukkan bahawa pengurusan ekonomi yang lebih baik adalah kunci kepada kestabilan sesebuah kerajaan. Tokoh-tokoh kerajaan Abbasiyah daripada aspek yang pertama iaitu tokoh politik dan pemerintahan. Yang pertama kita adalah Abu al-Abbas al-Saffah, memerintah pada tahun 750 Masihi sehingga 754 Masihi. Beliau merupakan pengasas kerajaan Abbasiyah dan juga
merupakan khalifah pertama yang berjaya menjatuhkan Bani Umayyah dalam revolusi Abbasiyah pada tahun 750 Masihi. Beliau mengukuhkan kekuasaan Abbasiyah dengan membantas musuh politiknya. Beliau juga dikenali sebagai Al-Safah yang membawa masuk yang menumpahkan darah kerana tindakan beliau yang kejam terhadap musuhnya iaitu Bani Umayyah. Tokoh yang kedua, Harun al-Rashid, memerintah pada tahun 786 Masihi sehingga 809 Masihi. Beliau merupakan tokoh zaman keemasan Abbasiyah. Beliau memerintah semasa kemuncak kegemilangan Abbasiyah, iaitu di mana Baghdad berkembang menjadi pusat kebudayaan dan ilmu dunia Islam. Beliau juga menjalin hubungan diplomatik dengan Empire Byzantine dan Perancis. Beliau juga berjaya membangunkan sistem pentadbiran yang cekap dengan pelantikan wazir iaitu menteri yang berkelayakan. Tokoh yang ketiga, Al-Ma'mum yang memerintah pada tahun 813 Masihi sehingga 833 Masihi. Beliau merupakan pelindung ilmu pengetahuan. Beliau juga memajukan bidang ilmu dengan menubuhkan Baitul Hikmah, iaitu pusat penterjemahan ilmu Yunani, Parsi dan India. Beliau juga mendorong perkembangan falsafah, sains dan teknologi dan juga memperkukuhkan ekonomi serta sistem pentadbiran negara. Setelah kita selesai dengan tokoh politik dan pemerintahan, seterusnya kita pergi kepada tokoh dari aspek ilmu pengetahuan dan sains. Yang pertama kita ada Al-Khawarizmi yang memerintah pada tahun 780 sehingga 850 Masihi. Beliau dikenali sebagai bapa algebra. Hal ini kerana beliau merupakan tokoh matematik yang memperkenalkan konsep algebra dalam karyanya Al-Kitab Al-Muntansa fi Hisab Al-Jabbat wal Muqadbalah. Beliau juga menyumbang dalam bidang astronomi dan geografi. Sistem nombor dan konsep sifar yang digunakan oleh beliau menjadi asas kepada sistem angka moden yang kita kenal pada masa kini. Yang kedua pula, Ibn Sina memerintah pada tahun 980 Masihi sehingga 1307 Masihi. Dikenali sebagai bapa perubatan. Seperti yang kita kenal tadi, Al-Khawarizmi dikenali sebagai bapa matematika iaitu bapa algebra, manakala Ibn Sina dikenali sebagai bapa perubatan. Beliau mengarang kitab Al-Qanun fil Atib yang merupakan rujukan utama dalam bidang perubatan selama berabad-abad di timur dan barat. Beliau merupakan pakar dalam bidang farmasi, perbedahan dan diagnosis penyakit. Beliau juga membincangkan konsep kesihatan mental dan kesan emosi terhadap penyakit. Pada masa ini, Ibn Sina ini lebih dikenali sebagai seorang doktor kerana kepakaran beliau dalam ilmu perubatan. Yang ketiga, Al-Farabi memerintah pada tahun 872 sehingga 950 Masihi. Dikenali sebagai ahli falsafah Islam. Beliau juga dikenali sebagai Al-Muallim At-Tani iaitu guru kedua selepas Aristotle kerana kehebatan beliau dalam falsafah. Beliau juga menggabungkan falsafah Yunani dengan Islam dalam karyanya iaitu Al-Madinah Al-Fadilah. Beliau juga mengembangkan konsep logik dan pemikiran rasional dalam Islam. Aspek politik dan aspek ilmu pendidikan sudah saya terangkan. Sekarang masanya untuk saya terangkan tokoh-tokoh dari aspek astronomi, geografi dan kesusasteraan. Baiklah, yang pertama daripada aspek astronomi. Tokoh Khalifah Al-Battani memerintah pada tahun 858 sehingga 929 Masihi. Beliau merupakan ahli astronomi. Beliau mahir dalam memperbaiki kiraan panjang tahun matahari pada 356 hari, 5 jam, 46 minit dan 42 saat. Beliau juga mencipta jadual astronomi yang membantu navigasi pelayaran. Beliau juga menyumbang dalam pengiraan trigonometri yang digunakan dalam astronomi moden. Yang kedua, Al-Idrisi yang memerintah pada tahun 1100 Masihi sehingga 1165 Masihi. Beliau merupakan pakar geografi yang sangat terkenal. Beliau berjaya menghasilkan peta dunia yang paling lengkap pada zamannya dalam kitab Nuzhat Al-Mustaq fil Ittiraq Al-Faqh. Beliau juga menggunakan maklumat daripada pedagang dan pelayar yang datang ke kerajaan Abbasiyah untuk mencipta peta yang tepat.
hasil daripada perbuatan karya beliau digunakan oleh pedagang dan penjajah Eropah seperti Christopher Columbus. Baiklah, yang ketiga iaitu Al-Jafiz, yang memerintah pada tahun 776 Masihi sehingga 868 Masihi, yang merupakan ahli sastrawan dan juga zoologi. Beliau menulis kitab Al-Hayawan, iaitu buku haiwan, yang membicarakan konsep evolusi dalam alam haiwan. Beliau juga menghasilkan karya sastra berunsurkan humor dan kritikan sosial. Beliau, untuk pengetahuan umum, beliau merupakan salah satu tokoh awal yang membicarakan sifat manusia dan psikologi dalam karyanya. Baiklah, kita pergi kepada sumbangan kerajaan Abbasiyah dari 3 aspek, iaitu aspek politik, ekonomi dan sosial. Kita mulakan dengan aspek politik terlebih dahulu. Yang pertama, pentadbiran berpusatkan sistem birokrasi dan teratur. Kerajaan Abbasiyah memperkenalkan sistem pentadbiran berpusat dengan ibu kota di Baghdad. Sistem seperti sistem wazir diperkenalkan untuk membantu khalifah dalam pentadbiran negara, dan juga pembentukan pelbagai jabatan kerajaan seperti Baitul Mal membantu bagi mengurus ekonomi dan kewangan negara. Yang kedua, pengasingan kuasa antara khalifah dan pegawai pemerintahan. Pada zaman kerajaan Abbasiyah, pengasingan ini berlaku bagi menguatkan pengaruh bangsawan Arab dalam pentadbiran dengan melantik pegawai dari pelbagai latar belakang etnik seperti Parsi dan Turki. Institusi seperti wazir, qadir dan diwan, iaitu jabatan kerajaan, diperkuatkan bagi memastikan pentadbiran lebih sistematik. Seterusnya, hubungan diplomatiknya luas. Pada khalifah pada zaman kerajaan Abbasiyah menjadikan hubungan baik dengan kerajaan lain seperti Empire Byzantine dan kerajaan di Eropah. Khalifah seperti Khalifah Harun al-Rashid menjalin hubungan diplomatik dengan Raja Charlemagne dari Perancis bagi membawa kepada pertukaran ilmu dan budaya. Seterusnya, sistem perundangan Islam yang kukuh. Mazhab utama Islam berkembang dan diperkukuhkan seperti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Selain itu, undang-undang Islam juga diterapkan dalam kehidupan masyarakat melalui sistem mahkamah syariah yang berstruktur. Yang kedua, aspek ekonomi. Yang pertama adalah Baghdad sebagai pusat perdagangan antarabangsa. Kedudukan Baghdad yang strategik menjadikannya sebagai pusat perdagangan yang menghubungkan dunia Islam, Eropah, India dan China. Banyak pedagang dari pelbagai negara datang berdagang di Abbasiyah, membawa masuk barangan seperti sutera dari China, rempah dari India dan emas dari Afrika. Yang kedua, pengenalan sistem perbankan Islam. Konsep sistem cek, iaitu SAC, diperkenalkan bagi memudahkan transaksi perdagangan antara wilayah yang jauh. Pengenalan mata wang dinar, iaitu emas, dan dirham, iaitu perak, sebagai mata wang utama dalam perdagangan. Dan untuk pengetahuan umum, mata wang tersebut masih digunakan sehingga masa kini. Seterusnya, sistem kredit dan wakalah, iaitu agensi kewangan, diperkenalkan untuk memudahkan aktiviti perdagangan dan perniagaan. Yang ketiga, pertanian dan infrastruktur ekonomi yang maju. Projek pengairan besar-besaran dijalankan untuk meningkatkan hasil pertanian seperti pembinaan terusan dan empangan. Produk pertanian seperti gandum, kapas dan kurma berkembang pesat menjadikan kerajaan Abbasiyah sebagai pengeksport utama hasil pertanian pada masa itu. Seterusnya, teknologi pertanian seperti sistem pengairan saliran bawah tanah atau lebih dikenali sebagai panak digunakan untuk meningkatkan produktiviti tanah. Yang keempat, kawalan terhadap laluan perdagangan. Pemerintah Abbasiyah menguasai laluan perdagangan utama seperti laluan sutera dan laluan rempah. Kapal-kapal dagang Islam menguasai laluan laut dari Teluk Pasir ke Mediterranean dan Lautan Hindi, menyebabkan laluan tersebut dikawal oleh perdagangan Islam. Baiklah, kita pergi kepada aspek yang ketiga, iaitu aspek sosial. Yang pertama, perkembangan ilmu pendidikan. Kerajaan Abbasiyah menubuhkan Baitul Hikmah di Baghdad sebagai pusat penterjemahan dan penyelidikan ilmu. Dan juga karya-karya Yunani, Parsi dan India diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan membawa kepada perkembangan ilmu sains, perubatan dan falsafah. Oleh hal demikian, universiti dan pusat pembelajaran seperti Madrasah Nizamiyah didirikan bagi mengembangkan ilmu agama dan sains.
Yang kedua, pembangunan kota Baghdad sebagai pusat tamadun. Baghdad iaitu ibu kota yang lebih dikenali sebagai kota ilmu yang menampung sarjana dari pelbagai bidang seperti matematik, astronomi, perubatan dan sains. Pembinaan masjid-masjid besar yang bukan sahaja berfungsi sebagai tempat ibadah tetapi juga dijadikan sebagai tempat pendidikan dan kebajikan. Yang ketiga, kemajuan sains dan teknologi. Ilmuwan seperti Al-Khawarizmi, Ibn Sina dan Al-Razi membuat penemuan penting yang mempengaruhi perkembangan dunia moden. Kajian dalam bidang astronomi oleh Al-Batani membantu kemajuan ilmu falak dan navigasi. Yang keempat, peningkatan taraf hidup dan peranan sosial. Golongan bukan Arab atau lebih dikenali sebagai Mawali diberi hak yang lebih baik berbanding zaman Bani Umayyah. Pada zaman Bani Umayyah, masyarakat bukan Arab iaitu Mawali ini dijadikan sebagai hamba, manakala pada zaman Abbasiyah mereka diberi hak yang lebih baik berbanding zaman tersebut. Selain itu, budaya kesenian berkembang dengan pesat melalui muzik, puisi dan seni bina Islam. Oleh hal yang demikian, kemajuan dalam bidang perubatan membawa kepada penubuhan hospital pertama di dunia Islam dan penyelidikan perubatan yang canggih. Baiklah, kita pergi pula kepada kesan kerajaan Abbasiyah kepada masyarakat Arab. Ia terbahagi pada dua, iaitu kesan positif dan kesan negatif. Kesan positif yang pertama adalah kemajuan ilmu pengetahuan. Bahasa Arab menjadi bahasa utama ilmu dalam bidang perubatan, matematik, astronomi dan falsafah. Terdapat banyak universiti dan pusat pengajian berkembang di dunia Islam dan Eropah. Kesan yang kedua, pembangunan ekonomi dan perdagangan. Baghdad menjadi pusat perdagangan antarabangsa menaik pedagang dari Asia, Afrika dan Eropah. Oleh hal demikian, wujudnya sistem perbankan dan mata wang dinar serta dirham meningkatkan kestabilan ekonomi kerajaan Abbasiyah pada masa itu. Yang ketiga, penyebaran Islam ke seluruh dunia. Islam tersebar luas ke wilayah baru melalui perdagangan dan dakwah, termasuklah Asia Tengah, India dan Afrika Utara. Masyarakat Arab menjadi pemimpin dalam penyebaran ilmu dan agama Islam pada ketika itu. Yang keempat, pengaruh seni budaya. Seni bina Islam berkembang pesat dengan pembinaan masjid, istana dan bangunan yang indah. Sebagai contoh, pembinaan istana yang terdapat di negara Malaysia. Kesusasteraan Arab berkembang dengan karya seperti Al-Laila wal Laila, iaitu 1001 malam yang membawa makna yang sangat besar. Seterusnya kita pergi kepada kesan negatif. Kesan yang negatif yang pertama adalah kejatuhan politik dan kelemahan dunia Arab. Kejatuhan Abbasiyah menyebabkan kelemahan politik dunia Arab dan Islam. Terdapat banyak wilayah Islam jatuh ke tangan penjajah dan kuasa luar seperti Mongol dan kemudian penjajah Eropah. Yang kedua, kemusnahan warisan ilmu. Serangan Mongol yang berlaku pada tahun 1258 Masihi memusnahkan Baitul Hikmah dan banyak kitab ilmu musnah. Oleh hal itu, dunia Islam kehilangan kedudukan sebagai pusat ilmu kepada Eropah. Yang ketiga, perpecahan dan kelemahan umat Islam. Perpecahan dan kelemahan tersebut terjadi selepas Islam berpecah kepada kerajaan yang kecil dan sering berlakunya peperangan sesama sendiri. Oleh itu, kesatuan umat Islam semakin lemah akibat pengolakan politik dan konflik dalaman. Yang keempat, kemerosotan ekonomi. Berlaku akibat kelemahan pentadbiran selepas zaman kegemilangan menyebabkan kejatuhan ekonomi. Rasuah, perbaziran dan pengurusan kewangan yang lemah meruntuhkan kestabilan ekonomi masyarakat pada ketika itu. Seperti yang dapat dilihat, ini merupakan rujukan yang kami guna untuk melakukan pembentangan ini. Setakat itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Secara kesimpulannya, kerajaan Abbasiyah adalah contoh tamadun Islam yang mencapai kejayaan yang luar biasa dalam bidang politik, ekonomi dan keilmuan. Namun kelemahan kepimpinan, perpecahan dalaman dan serangan luar menyebabkan kejatuhannya. Sejarah ini memberi banyak iktibar kepada masyarakat Arab dan umat Islam tentang pentingnya ilmu, kepimpinan yang baik, perpaduan politik dan kestabilan ekonomi. Oleh itu, kita harus mengambil pengajaran daripada sejarah ini agar dapat membina tamadun Islam yang lebih maju dan kukuh pada masa yang akan datang. Sekian daripada kumpulan kami. Assalamualaikum.